Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Minta maaf ada kekangan sikit. Boleh nampak tak line saya? Line saya slow ke? Okey ke tidak? Saya minta maaf. Adalah beberapa isu tadi kan. Boleh dengar jelas tak? Sekat-sekat Ada sekat-sekat sikit mungkin dia tengah ni. Suara dengar, video sekat-sekat. Dia agak ni sikit. Suara okey, cuba gambar sekat-sekat. Jelas, suara jelas. Okey, baik. Okey, so boleh nampak suara jelas. Bergantung kepada line masing-masing lah, insyaAllah sebab kat saya dia tak keluar bandwidth tu tak okey. Cuma dia agak lagging sedikit. Okay. So alhamdulillah hari ni anda bersama dengan saya, bersama dengan saya Cik Syahira, admin untuk hari ini dekat Fastwell Management Sdn Bhd. So thank you semua. Kita lambat sikit tadi live. Saya minta maaf. Patutnya biasa kita 9 suku dah live kan. Kita ada technical issue sikit tadi yang tengah kita set up balik lah tadi. That's why lah. Saya tengok tadi ramai dah duduk depan pintu kan. Alhamdulillah ni pun ada lagi. Kita dah 60 orang dah masuk dah ni, alhamdulillah. So hari ini anda bersama dengan Kosawan, okey, dan anda akan nanti Kosawan tanyalah anda kat mana semua tu, okey. Sebab tadi kita tak sempat nak buat profiling sikit tadi kan. Biasa saya masuk saya tanya dah lokasi kat mana apa semua kan. Okey, jadi tak sempat nak buat. So nanti Kosawan kenalkan diri dan mulakan sesi kita lah. Okey, so hari ni anda nak belajar tentang tools yang baru. Kosawan dah boleh on video tak? Okey, anda nak belajar tentang tools yang baru. Okey, tu dia. Waalaikumsalam. Sihat, Coach? Alhamdulillah. Sihat. Coach Syahira sihat ya? Sihat, alhamdulillah. So, hari ni kita juga bersiaran dekat Facebook kami. Okey, Facebook page kami. Jadi, dia ada juga peserta daripada Facebook ni, public viewer kita lah. Jadi, nanti kalau ada soalan tu, saya akan interrupt Coach lah, boleh Boleh. Okey, so nanti akan ada juga soalan dekat ruangan chat. So nanti kalau Coach tak pasang tak apa, saya akan tolong bacakan. So nanti para peserta yang nak tanya, sila tanya dekat ruangan chat ya. Okey, so hari ni kita nak belajar tentang tools AI yang baru. Okey, Kosawan, over to you, dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Syahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda semua dalam keadaan kesihatan yang baik semua. Anda dari mana sebenarnya ya? Boleh anda bersiaran dari mana? Okey, sila tulis sikit di chat box anda. Anda dari Penang, Cahaya Mukmin dari pagi. Saya nampak nama-nama yang familiar juga ada dari Penang ya. Okey, Farizan, Terengganu, Kuantan, Kuching, KB, alhamdulillah. Saya doakan anda sihat semua, bersemangat untuk meneroka ilmu baru dalam dunia AI. AI itu ibarat seluas lautan. AI generatif hanyalah sebagai ibaratnya batu-batu yang ada dalam lautan. Notebook LM sebahagian daripada batu-batu kecil itu. Itu analoginya tuan-tuan, luasnya ilmu AI. Tapi tak apa, mungkin kalau kita nak belajar banyak-banyak, mungkin kita akan overwhelm. Kita mula langkah demi langkah. Hari ini kita akan belajar tentang notebook LM. Saya anggap ini sebagai sharing session lah, tuan-tuan dan puan. Dalam masa 1 jam ni saya ada sasaran peribadi saya. Mudah-mudahan bila anda dah melalui proses pembelajaran ini, perkongsian ini, anda boleh terus buat. Okey, saya nak share screen, boleh apa Syahira? Saya share screen ya. Silakan, Coach. Saya share screen. Okey, nampak. Power betul notebook LM. Saya guna notebook LM ni sejak 2023, tuan-tuan dan puan. Dan saya melihat secara peribadi perubahan demi perubahan, penambahbaikan yang kita boleh lihat dalam notebook LM daripada awal sehingga sekarang. Wow, kalau anda yang baru explore notebook LM pada hari ini ataupun sejak kebelakangan ini, itu adalah setelah
box anda. Saya nak buat sedikit survey berkaitan kemahiran anda guna notebook LM. 0 hingga 10. Kosong ni tak tahu apa-apa lagi. Satu, baru mula belajar, baru-baru nak belajar. 10 expert, 10 power. Mungkin anda nak letak 5, 6, 7, 3. Okay. Saya nak minta anda tulis dalam chat box tu apa skala ataupun skor anda 0 hingga 10 tentang pengetahuan dan kemahiran anda tentang notebook LM. 0, tak tahu apa-apa. 1, baru dah mula belajar. 10, expert. Sila tulis sikit dalam chat box. Itu saya nak lihat siapa sebenarnya yang berada bersama saya pada siri webinar ini. Sila tulis di chat box anda. Okay. Wow, ada yang 0, ada yang 1, ada 5, 3, 1, 7. Munirah. 7 dah, ini expert dia ni. 001. Okay, thank you. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Hari ini saya tunjuk terus apa fungsi-fungsi dalam notebook LM, dan saya akan kaitkan juga aplikasi penggunaan notebook LM dalam tugas saya, skop saya pribadi sebagai trainer dan juga learning designer. Apa yang saya dah buat dengan notebook LM. Okay, now tuan-tuan dan puan, mari kita tengok overview tentang notebook LM ni. Ia adalah salah satu AI tools yang boleh kita guna untuk pelbagai tujuan. Dia, kalau kita buka notebook LM ni, nanti saya tunjuk demo. Tuan-tuan nak tak slide presentation yang saya sediakan ini? Apa yang ada di skrin saya akan berikan semua. Nak tak tuan-tuan? Kalau anda nak, tulis nak dalam chat box. Jadi anda tak perlu susah mungkin nak screenshot ke, nak catat dan sebagainya semua. Dan saya difahamkan akan ada juga rakaman, anda boleh lihat nanti, tonton kembali dalam Facebook. Okey, nak sangat InsyaAllah saya akan berikan di hujung sesi semua apa yang saya tunjukkan. Tak ada rahsia. Ini sebagai wakaf ilmu hari Jumaat penuh barakah dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Mudah-mudahan bila anda boleh guna notebook LM, anda dapat jadi orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Anda boleh berikan sebaik-baiknya sumbangan anda yang terbaik kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada organisasi anda, insyaAllah. Okey, bila kita buka notebook LM, ditulis sini understand editing. Dia boleh memahami banyak maklumat dan dia boleh transform ke menjadi satu maklumat lain yang lebih bermakna, boleh menjadikan dia satu yang lebih berimpak untuk kita gunakan bagi tujuan-tujuan tertentu. Okey, dia kata your notebook LM ni ialah your research and thinking partner grounded in the information you trust built with the latest Gemini models. Okay, so tengok this word, your AI powered research partner. Okay, dia akan bantu kita buat research dan dia boleh transform dalam bentuk yang lebih bermakna. Nanti kita go through apa yang dimasukkan itu. Okay, sekarang asasnya apa yang notebook LM buat ialah dia berbeza daripada tools yang lain, sehingga kan ada yang mengatakan notebook LM ni ialah super briefcase. Mengapa? Sebab dalam briefcase tu ada banyak tools yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Misalnya kalau kita sebagai tukang rumah, dalam toolbox kita ada banyak tools yang boleh kita buat untuk bantu kita buat rumah. Itu yang analogi yang boleh kita ambil notebook LM ni apa. So proses dia ialah dia ambil sumber-sumber data dari berbagai sumber. Okey. Kemudian dia proses data tu, kemudian dia mengeluarkan output akhir dalam pelbagai bentuk mengikut apa yang kita nak. So proses itu mudah. Kita akan supply data kepada notebook LM, dia proses, dia hasilkan dalam output akhir yang pelbagai format. Mari saya tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan output akhir ni. Okay. Now, bila kita bercakap tentang dia ambil sumber data, kalau kita misalnya Google, dia akan cari. Tapi kalau notebook LM ni, kita supply kepada dia data, dan dia daripada data tu dia proses, dia hasilkan output yang kita nak. Okay. Ataupun kita boleh beri arahan kepada dia, dia cari juga maklumat
berdasarkan apa yang kita nak, dan daripada maklumat yang dia dapat tu dia proses, dia hasilkan output akhir. Mari saya tunjukkan bagaimana kita boleh supply dia maklumat-maklumat itu supaya dia boleh proses maklumat itu ataupun data-data itu. Dia boleh cari daripada web, dia boleh buat research, ataupun kita dah ada file kita tersendiri, kita upload file kita, mungkin dalam bentuk doc, mungkin dalam bentuk PDF, mungkin dalam bentuk image pun. Saya pernah buat juga. Saya berada dalam satu pameran, saya suka lihat image-image berkaitan sejarah pembangunan yang ditunjukkan. Saya ambil beberapa image, 10-11 image, saya masukkan, dan akhirnya ia boleh menghasilkan bentuk lain yang boleh saya gunakan untuk beberapa tujuan lain. Okay. Itu gambar pun boleh, PDF boleh, doc boleh, ya. Boleh juga kita masukkan URL laman web. Okay. URL laman web ni mungkin daripada YouTube. Bayangkan YouTube yang tempohnya sejam. Bila kita masukkan hanya sekadar URL, dia boleh summarizekan dan dia hasilkan dalam bentuk yang kita nak. Mungkin dalam bentuk infografik, mungkin dalam bentuk video yang lain pun boleh, mungkin dalam bentuk report pun boleh, mungkin dalam bentuk mind mapping pun boleh. Wah, menarik tuan-tuan dan puan. Dan prosesnya dibuat dalam masa 2, 3, 4, 5 minit, bergantung kepada kompleksiti maklumat yang kita beri. Kita juga mungkin nak masukkan maklumat daripada drive kita, ataupun kita tidak masuk daripada URL, kita tak ada PDF, doc, kita nak semata-mata copy text. Mungkin ada 2, 3 paragraf, 5 paragraf, kita boom masuk terus. Kita mungkin dah jana maklumat-maklumat awal dalam bentuk tekstual itu daripada ChatGPT contohnya. Kita copy maklumat daripada ChatGPT, terus masuk, dan kita nak hasilkan mungkin slide presentation, mungkin kita nak hasilkan juga infografik, boleh juga macam tu. Nanti saya tunjukkan demo. Ini sekadar intro je supaya anda dapat gambaran. Prosesnya ialah kita supply maklumat, notebook LM akan proses dan hasilkan dalam format-format yang pelbagai. Okay. Apa yang notebook LM boleh hasilkan? Oh, ini yang paling menarik. Ya. Terus ada soalan. Ya. Dekat chat, ada soalan dekat chat. Dari sumber Ada mana soalan? Okey. yang lebih accurate, dari Cahaya dokumen Mumin ke? tanya. Okay. Dari sumber mana yang lebih accurate? Dari doc, PDF untuk sumber nota kita. Okey. Maksud saya, misalnya kalau kita nak masukkan PDF kita, kita dah ada maklumat atau dokumentasi. Contoh, satu kertas kerja yang ada 5-6 pages. Satu kertas kerja proposal untuk satu projek. Untuk tujuan presentation, mungkin kita nak transform proposal itu dalam bentuk slide deck atau slide presentation, ataupun kita nak ringkas 5 page proposal itu dalam satu infografik. Masukkan saja PDF proposal itu dan hasilkan dalam bentuk slide deck ataupun infografik. Saya akan tunjuk nanti. Okey, Cahaya Mumin. Ataupun kita nak minta notebook LM ni buat research tentang satu tajuk yang kita nak, dia akan guna maklumat-maklumat itu dan dia akan transform mengikut apa yang kita nak. Mungkin kita nak buat dalam bentuk audio overview, maksudnya podcast. Kita contoh, kita masuk satu tajuk saja tentang conflict management. Okay. So dia akan dapatkan maklumat-maklumat dan kita nak transform maklumat-maklumat yang merupakan gabungan daripada beberapa sumber-sumber itu terus dalam bentuk podcast. Boleh juga. Saya akan tunjuk tuan-tuan. Kita nak buat dalam bentuk video explainer pun boleh. Okay. Daripada maklumat yang digabungkan itu dihasilkan dalam bentuk penceritaan melalui video pun boleh. Kita nak misalnya ada 10 page kertas kerja, 10 page artikel misalnya, 10 page minit mesyuarat misalnya. Kita nak dapatkan kejelasan, kefahaman tentang konten dalam dokumen itu, kita boleh klik saja mind map, dia akan pecahkan dalam bentuk mind map. Mungkin kita nak buat dalam bentuk report dengan format-format tertentu. Kita nak buat flashcard, kita nak buat quiz, kita dah ada konten, tak perlulah kita nak fikirkan lagi, quiz kita nak perlukan ada 10 soalan multiple question. Kita klik saja quiz, dia akan generate quiz secara auto daripada konten yang kita ada.
paling hot sekarang lah. Macam mana orang buat banyak, kalau tuan-tuan dalam social media ni tengok ramai orang buat infografik dan sebagainya kan. Kita ada maklumat, kertas kerja misalnya, kita masuk dalam ULM, dia akan transform menjadi satu infografik. Saya akan tunjuk contoh tuan-tuan, ataupun kita ada maklumat dalam bentuk PDF, doc, ataupun kita ada maklumat daripada URL website, kita ada maklumat daripada YouTube misalnya, masukkan dalam ni, kita minta dia transform dalam bentuk slide presentation. Oh, tuan-tuan, kalau nak buat slide presentation, dulu from zero mungkin ambil masa 3-4 jam atau 3-4 hari. Esok ada assignment, esok ada presentation, malam ni mungkin tak tidur. Tapi dengan cara ni tuan-tuan dan puan, tengok, lihat dan tengok nanti macam mana ia akan sangat-sangat membantu dalam konteks meningkatkan produktiviti kita. Data table, presentation secara berjadual, dalam format jadual boleh juga. Kita mungkin ada 3 sumber maklumat. Kita nak minta Novo LM ni bezakan, buat perbandingan antara konten artikel 1, artikel 2, artikel 3 dalam konteks apa. 5 poin yang kita nak dia buat perbandingan, itu pun boleh dilakukan. Secara umum ada 9 fungsi dalam Novo LM. Okey, ini hanya penjelasan awal yang akan anda lalui nanti. Anda akan lebih faham bila saya tunjuk demo. So far okey ke? Journey or research boleh ke juga ke? Oh ya, sangat boleh. Saya pernah masukkan artikel akademik 15 pages, dan saya hasilkan infografik hanya 1 page untuk menceritakan apa yang ada dalam artikel itu. Why not? Ya. Kalau dulu nak buat infografik, mungkin kita guna tools yang lain yang mungkin ambil masa yang panjang kan. Okay, research paper tu video, boleh sangat. Mungkin kita nak buat video tu certain part of the article kan, mungkin sinopsis saja ke, mungkin problem statement saja ke, ataupun mungkin the finding saja. Kita kena bagi prompt supaya video itu dibuat hanya untuk that section saja. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan membuat contoh infografik yang dihasilkan. Saya guna sejak 2023 tuan-tuan membuat. Okey, so ini antara infografiknya. Tuan-tuan, saya sendiri, kalau saya nak kata saya sendiri nak buat guna tools-tools yang lain, mungkin ambil masa lah. Tapi saya masuk saja paper ataupun proposal saya dan sebagainya, saya minta dia buat infografik, dan saya boleh beri kepada klien untuk dapatkan gambaran tentang mungkin program-program latihan yang ditawarkan dalam bentuk satu infografik, 1 page. Macam-macam. Okey, dalam bentuk komik misalnya, anda mungkin nak buat konten yang serius tapi nak sampaikan dalam bentuk yang santai dan sebagainya, boleh juga. Dalam bentuk comical theme sebegini rupa. Okey. Ini antara infografik awal yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu. Kompas aktif lah. Ini formula yang saya hasilkan untuk guna strategi pintar berinteraksi dengan AI supaya tidak menumpulkan daya fikir kita. Kita nak guna AI, kita nak jadikan AI ini sebagai rakan pintar kita, rakan strategik. Dan kita tak nak bila kita guna AI yang menumpulkan daya fikir, ada cara kaedah bagaimana kita nak guna. Contoh ChatGPT, bukan hanya copy dan paste, tapi kita nak dia jadi sebagai rakan pintar kita. So, guna dalam bentuk presentation ni dalam bentuk anime, boleh juga. Ini daripada proposal asal saya yang 5 page. Okey. Okey. Dan kita boleh minta infografik tu dalam pelbagai tema. Mungkin nak buat tema artistik, mungkin nak buat dalam tema batik motif, mungkin nak buat tema dalam minimalis atau vintage dan sebagainya. Ini hanya sebahagian, ada puluhan lagi tema yang boleh kita masukkan dalam prompt supaya infografik itu terhasil mengikut tema yang kita nak. Wah, menarik tuan-tuan. Kalau anda nak belajar cara macam mana nak buat, berminat, kalau anda berminat, tulis 10. Tulis 10 dalam chat box anda tu. Kalau berminat nak tahu macam mana nak buat tu, tulis nombor 10 Syarifah. Okay, very good. Once anda dapat tahu macam nak buat, anda akan rasa wow, welcome to the world of AI, dan anda akan terinspirasi
inspirasi untuk inspire orang lain juga. Ini tips imbangi kerja ibadah semasa Ramadan. Kawan saya beri pada saya satu artikel. Cik Ria Semali ada sini ya, join tak? Bagi satu artikel dan saya secara diam-diam saya masuk URL artikel tu dalam notebook LM dan dia hasilkan tak sampai 5 minit infografik ni dan dia boleh terus guna untuk buat edaran dalam WhatsApp dan sebagainya. Coach, So, ya. ada soalan. Boleh ke kalau kita supply audio meeting tapi nak dia keluarkan transkrip untuk setengah meeting je? Boleh. Minit. mesyuarat. Nak buat Boleh minit saja. mesyuarat. Boleh. Lepas tu ada soalan dekat Facebook juga. Assalamualaikum tuan, prom dia ada kaedah ke? Ada? Ada kaedah ke untuk buat prom dia tu? Okey, saya tunjuk nanti contoh. Baik. Okay. Macam mana slide deck saya tema macam ni. Tengok. Kita kena bagi arahan. Kalau tidak, notebook akan hasilkan mengikut suka dia lah. Kan? Tengok, ini ada slide-slide presentation saya berkaitan dengan mengurus konflik. Saya ada prom-prom tertentu untuk dia buat supaya dia ikut bagaimana yang kita nak. Okay. Contoh lagi, saya nak inspire anda, saya nak tunjuk apa hasil. Sebab saya sedang menggunakan pendekatan reversal teknik kepada anda. Saya tunjuk hasil akhir. Saya tak tunjuk proses lagi sebab saya nak anda imagine dulu ini yang boleh dibuat oleh notebook LM dan kemudian saya akan tunjuk demo macam mana nak buat supaya kita dah nampak di hujung terowong itu sudah ada cahaya dan kita akan guna pengalaman kita, kemahiran kita masing-masing macam mana kita nak berinteraksi. That is how kita mempertajamkan daya fikir kita bila berurusan berinteraksi dengan AI atau ChatGPT, Gemini, Grok dan sebagainya. Ini contoh formula yang saya hasilkan bagaimana untuk berinteraksi dengan AI supaya tidak menumpulkan daya fikir. Saya ada bahan dalam PDF dan saya nak buat presentation. Saya masuk bahan itu dan dia keluar presentation ini dan saya rasa wow, kalau saya sendiri nak buat guna tools lain pun mungkin akan ambil masa yang panjang. Okey, dan kita boleh customize tuan-tuan dan puan. Mari kita masuk tuan-tuan dan puan. Bagaimana nak guna notebook LM ni. Mungkin anda tak sempat nak buka tab yang satu lagi dalam laptop anda. Anda just tengok sebab kita 1 jam saya buat sharing saja dan presentation ini juga akan diberi kepada anda, nanti anda boleh tengok semula. Okay, masuk dalam notebook LM. Bila kita dah masuk dalam notebook LM, kita menggunakan free version. Saya pro version. Ada beza free version dan pro version dari segi bilangan notebook. Ini adalah notebook yang boleh kita hasilkan. Ini notebook yang memang sedia ada. Ini notebook saya, contoh di sini my notebook. Ini yang telah saya hasilkan. Ini proses-proses yang telah saya hasilkan. Saya nak tunjuk kepada anda bagaimana kita mula nak buat notebook yang pertama kita. Kita boleh create notebook di sini ataupun create new di sini. Create. Okay. Ada 3 section utama. 1, source sebelah kiri. 2, section chat. Dan 3, section studio. Section studio ni yang saya screenshot, saya tunjuk kepada anda hasil nak transform dalam bentuk apa kan. Ini adalah section studio. Ini section source, maksudnya kita nak masukkan maklumat-maklumat apa supaya diproses dan dia hasilkan, ditransform dalam bentuk format-format lain, mind map, slide deck, infografik dan sebagainya. Ada beberapa kaedah bagaimana kita nak supply maklumat kepada notebook ini. Sebab bagus notebook ini, dia akan bekerja berdasarkan maklumat yang kita bagi. Contoh, kita kena klik di sini. Kalau kaedah pertama, kita tak ada apa-apa maklumat, kita tak ada source apa, kita nak minta notebook ni tolong cari untuk kita gunakan dia sebagai asas untuk dia proses. Kita mungkin masukkan satu tajuk. Sila masuk satu tajuk, tuan-tuan, nak saya carikan apa? Kita nak minta notebook transform dalam bentuk lain yang lebih bermakna. Sila key dalam chat anda untuk kita buat demo sama-sama. Berikan satu tajuk, tuan-tuan. Tajuk apa untuk kita buat hari ni? Okay. Sila key in 1, 2 tajuk ke?
cinta dalam hubungan keluarga. Okey. Tuan-tuan, kita boleh terus klik find, dia akan cari dalam internet maklumat-maklumat berkaitan dengan tajuk ini. Atau kita nak buat research. Fast research ni, dia boleh buat deep research atau fast research. Bila kita tekan deep research, dia akan ambil masa lama sikit sebab maklumat yang diberikan lebih mendalam. Untuk tujuan demo, kita buat biasa-biasa fast research. Kita masuk title dan kita klik. Untuk free version, kita boleh masuk sehingga 50 sumber, tuan-tuan. That's why orang kata notebook LM ni super briefcase. Dia sangat bermurah hati lah. Walau free version pun boleh bagi masuk 10. Okey, round pertama dia masuk 7 source. Tengok, 7 sumber maklumat berkaitan dengan kemahiran bahasa cinta dalam hubungan keluarga. The 5 love language. Suami isteri wajib belajar 5 bahasa cinta. Nilai teladan ibu berdasar kasih sayang. Wah. So, kalau kita nak pilih mungkin sebahagian, kita untick, kita titik-titik yang lain. Kalau kita nak pilih semua, kita klik semua. Kita kena import dulu. Kita cari dan kita kena import, kena bagi tahu kepada Notebook LM, ini maklumat yang anda perlu rujuk untuk anda transform. Proses dan transform. Kita import dulu. Bila ada yang bercakap tentang buat research sebagainya, ada mungkin dah ada dalam bentuk PDF. Anda mungkin baru nak mula explore, mula nak buat research tentang sesuatu topik dan anda nak minta Notebook LM cuba cari di peringkat awal dulu. Okey, daripada tujuh ni, kalau kita tak puas hati, kita add source dan dia akan cari lagi. Kita tak nak buat termasa tak panjang, kita guna 7 ni dulu. So dia dah mula baca 7 dan dia dah ada sinopsis sini. Kita masih boleh chat lagi di sini kalau kita tak puas hati dan sebagainya. Kita nak kata sila beri tumpuan bahasa cinta untuk ibu bapa yang berumur 40 tahun ke atas. Contoh dia akan cuba cari. Okay. Untuk masa ni kita biarkan dulu. Now kita dah capai satu proses awal. Kita dah minta Notebook LM cari maklumat. Kita nak chat dia kali ini, tapi kali ini kita tak chat lagi, kita biarkan dulu. Dan stage seterusnya, kita nak transform maklumat ni dalam bentuk apa? Contoh. Okay, mari kita tengok. Kita nak transform dalam bentuk mind map dulu. Kita klik mind map. Dia sedang generate mind map. Semasa dia generate mind map, kita tak perlu tunggu dia habis generate. Kita mungkin nak buat report daripada keseluruhan 7 artikel ini. Kita klik report. Dan bila kita klik report, boleh customize lagi. Kita nak jadikan dalam format briefing doc, overview of your sources featuring key insight and quotes, atau nak study guide, atau nak buat blog post terus. Saya rasa saya nak buat briefing doc. Okey. Saya boleh klik di sini untuk customize lagi, mungkin dalam bahasa Melayu atau English. Saya biarkan dulu bahasa Melayu. Saya boleh customize lagi dengan memasukkan prompt-prompt tambahan saya selain daripada prompt ini. Buat masa ni saya tak nak tambah, saya terus nak generate report. Okay. Semasa ia generate report, mind map kita dah siap. Kita klik seni dan aplikasi. Tengok tu tuan-tuan dan puan-puan. Daripada 7 artikel, tak sampai 2 minit dah hasil mind map. Dia boleh generate mind map ni daripada 50 sumber kalau free version, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, cuba tengok bahasa cinta. Konsep asas apa? 7 siap ada daripada ni. Pengasas Gary Chapman, 5 jenis bahasa cinta. Kepentingan dalam hubungan. Subhanallah. Perspektif Islam. Cara mengenal pasti. So, tuan-tuan dan puan, kita berbeza dari si cara kita menerima, membaca, menyerap ilmu. Ada orang yang hanya mudah menyerap ilmu bila membaca, menulis. Ada orang yang melihat secara visual. That's why saya kata notebook adalah dikatakan sebagai super briefcase. Antara tool yang ada
case itu ialah nak create mind map secara mudah daripada artikel yang banyak yang memerlukan beberapa hari untuk kita baca. Tapi kali ini kita minta dia summarize dan hasilkan mind map dalam bentuk ini. Kita boleh download di sini. Okay. Coach, Kita ada tengok soalan. yang lain. Yes. Ada soalan. Ada tak ada tak cara kalau kita supply gambar atau video untuk nak buat plankan konten TikTok affiliate? Boleh juga. Kita boleh cuba. Saya akan cari nanti bagaimana saya nyatakan awal tadi ialah saya ambil gambar-gambar saja dalam bentuk image saja. Dan kita masukkan dan dia boleh jadi penceritaan, dia boleh jadi infografik daripada gambar-gambar yang pelbagai. Boleh. Okay. Ada yang bertanya tentang buat minit mesyuarat. Memang boleh. Saya akan tunjukkan fungsi dia tapi tak sempat nak tunjuk the real process. So, kalau nak tunjuk Sebab the the real real process, mestilah kena ada source dia. Mesti kena ada sumber mesyuarat tu. Mesti ada source. Betul, ada audio dia dan dimasukkan. Kalau begitu, Puan Syahira, kita kena buat satu training di Cameron Highland. Boleh. Jauh benar nak pergi Cameron tu. Okay, ada soalan lagi. Boleh tukar design mind map tak? Bagi lebih cantik. Kita kena generate sekali lagi. Mind map, sorry. Maksud saya infografik tadi. Mind map. Mind map hanya satu format. Format itu saja. Okay. Kita kena, kalau nak buat mind map dalam bentuk lain, kena guna tools yang lain. Banyak sebenarnya free mind map tools, AI mind map tools yang boleh anda explore. Masukkan maklumat yang sama dan masukkan dalam tools itu, dia hasilkan mind map yang berbeza formatnya. Okay, itu buat mind map. Okay. But at least dia dah ada lah ni kan, Coach kan? At least dia dah ada point-point dia untuk kita buat mind map tu. Ya, betul. Berbanding kalau kita nak tarik maklumat tu satu persatu daripada 20 artikel, wah, pening kita lama masa yang diambil kan. Jadi kita gunakan notebook ni untuk summarizekan daripada 20 artikel saja. Okey, tadi mind map ini kita nak buat, ini saya klik report kan. Dia summarize isi kandungan yang penting daripada 7 maklumat, sumber maklumat tu menjadi satu dokumen yang kita boleh senang nak baca dalam bentuk jadual lagi pun. Ringkasan eksekutif. Dokumen ini mensintesis strategi komunikasi dan intervensi psikologi yang kritikal. Ini buat research pun bagus ni. Konsep, analisis. Dia merujuk kepada pelbagai sumber dan dia summarize dalam bentuk table. Tengok tu. Manifestasi untuk pasangan, manifestasi untuk anak-anak. Ini cara AI bekerja yang akan bantu kita untuk lebih produktif antara perempuan dapat dah ada kesimpulan. Okay, itu report. Kemudian boleh buat quiz. Okay, katakanlah anda mungkin orang yang ditugaskan untuk menghasilkan soalan-soalan kuis untuk proses kenaikan pangkat misalnya dalam pemeriksaan perkhidmatan dalam sektor awam misalnya, ataupun dalam training misalnya anda nak buat summative assessment, ataupun anda nak buat assessment dalam pelbagai bentuk yang lain. Boleh jadikan ini juga sebagai asas untuk anda dapatkan contoh-contoh soalan. Okay. Bila saya tekan quiz, anda nak bilangan question berapa viewer, standard, kita klik standard saja. Level of difficulty, nak easy ke, medium ke, hard ke, boleh kita customize. So, kita generate, cuma tengok, dia akan hasilkan quiz daripada bahan-bahan yang diberi dengan syarat kita supply maklumat kepada orang notebook LM. Itu bezanya kalau kita minta ChatGPT buat, dia akan dapatkan daripada pelbagai sumber yang mungkin kita tak fokus. Kali ini kita fokus hanya untuk ini. So, cuba tengok dia generate quiz. While generating quiz, tuan-tuan dan puan, kita cuba generate lagi dalam bentuk yang lain. Kita kata data table. Data table kita nak dalam bahasa Inggeris. Ini Melayu, ada Latin, ada Indonesia, ada. Mari kita buat dalam bahasa Inggeris. Describe the data table that you want to create. Kita kata fokuskan kepada bahasa cinta bila berlaku
based on 9 sources, 9 bahan. Cuba tengok yang sebelah kiri ada merah. Merah ni dia tak dapat attach. Dia tak dapat attach dalam notebook. Mungkin ada sekatan dan sebagainya. Kita boleh saja abaikan. Boleh tambah lagi source yang lain. Tengok, dia sudah buat quiz dan kita boleh melatih diri untuk memahami bahan-bahan yang ada dalam notebook LM ni melalui quiz juga. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa cinta dalam konteks perhubungan? Cara komunikasi itu juga bagaimana kita mengekspresi dan menerima rasa cinta. Hadiah hanyalah salah satu daripada keupayaan pasangan memahami bahasa asing bagi meningkatkan kemahiran. Okey, kata kita klik dulu C. Salah. Sebenarnya jawapan A. Dia beri lagi definisi apa? Menjelaskan. Ini tuan-tuan, kalau anda sebagai pendidik di pusat pengajian tinggi ataupun di sekolah atau ada trainer misalnya, dan percayalah ini akan dapat banyak membantu anda. Okey? Coach, Banyak bantu anda. Ya. okey, ada soalan daripada Cik Adila. Macam mana nak kurangkan kesalahan ejaan lepas kita generate tu? Atau bila ada kesalahan ejaan, kita kena generate sekali lagi? Oh, cara infografik maksudnya? Apa-apalah saya Okey. rasa kalau dekat notebook ni, macam contoh yang ni pun kalau ada kesalahan kan. Selalunya bila saya lalui juga proses tu, terutama pada awal-awal dulu, banyak kesalahan. So, salah satu tip yang saya dapati, yang saya dapat daripada sifu-sifu lah, kena sebut dalam prompt itu, pastikan ejaan betul, tiada spelling errors, tiada spelling mistake. Kena sebut benda tu supaya dia faham. Kan? Saya pernah buat macam tu juga pastikan- dekat ChatGPT. Tapi okey lah, make it better. Dia jadi dengar cakap lah. Ya. Betul. Itu infografik. Nanti saya tunjuk macam mana nak ubah, nak buat pindaan pula bila slide ada kesilapan ejaan. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, satu lagi soalan. So, ini adalah quiz. Coach, ada satu lagi soalan. Okey. Okey. Berdua-dua je soalan Quiz tu boleh guna dekat tempat lain, macam contoh slide present ke, macam mana nak buat? Boleh. Okey, buat masa ni notebook masih belum menyediakan. Kita nak download semua quiz, kata 10 soalan tu dalam satu dokumen. Dia kena ada kaedah lain untuk kita extract. Ada kaedah lain. Saya rasa lambat laun notebook akan improve juga. Ada satu button nanti nak download semua soalan-soalan quiz tu. Setakat ni masih belum jumpa lagi kaedah nak download. Ada kaedah sebenarnya yang telah ditunjukkan oleh sifu-sifu kita, tapi itu kaedah yang tambahan lah, bukan dalam notebook LM. Okey, saya teruskan dulu, saya cover dulu ya Puan Syahira ini. Nanti kalau ada masa kita buka soalan nanti. Okay, now itu quiz. Flashcard ni boleh. Kita klik flashcard. Flashcard ini soalan-soalan dalam bentuk satu persatu soalan untuk menguji kefahaman kita. Misalnya number of card, fewer, standard, easy or hard, sebagainya. Kita generate flashcard. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan. Okey, flashcard. Semasa dia generate flashcard, saya masuk terus tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak buat infografik. Okey. Kita boleh tekan terus infografik ni. Dan dia akan generate secara default lah. Ikut suka dia lah dia nak generate macam mana. Kita tak boleh kawal dari segi tema, kita tak boleh kawal dari segi apa yang kita nak masuk ke dalam tu, nak tambah perkataan apa dan sebagainya. Kalau kita klik ini, contoh kita nak buat ini dalam bentuk bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris dan sebagainya, kita kekal Melayu. Mungkin kita nak buat dalam portrait ataupun square. Ini kuncinya. Okay. Ada banyak kaedah lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya share dengan anda. Antara salah satu kaedah yang kita katakan, saya sebut dalam ni. Tengok ni. A visual guide to infographic themes. Contoh, expressive artistic style, comic book pop art. Mungkin kita boleh guna comic book pop art. Kita guna ni comic book pop art. Okay, kita tengok. Comic book pop art. Kita nak generate infografik tentang bahasa cinta ni. Use comic book pop art theme. Make sure no spelling
flashcard dah siap? Ibu bapaan Kak Imazan. Ni soalan-soalan. Apakah definisi bahasa cinta dalam sebuah hubungan? Tuan-tuan sebagai trainer misalnya, boleh terus guna. Tengok answer dia. Kita tanya audience untuk dapatkan engagement dan sebagainya, untuk buat reflection, untuk summary terhadap apa yang telah anda sampaikan. Tengok, ini jawapannya. Cara komunikasi itu bagaimana individu mengekspresi dan menerima rasa cinta. Okey, betul, got it. Mengapa individu perlu mengenal bahasa cinta sendiri? Okey, answer dia apa? Okey, ini adalah flashcard tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mana kita ambil ni? Okey, kita ada generate tadi tentang report kan? Tentang data table. Tengok tu. Language strategy for families in crisis and development. Ingat saya prompt tadi? Semasa krisis. Love language semasa krisis. Tengok. Specific action example. Maintain eye contact. Crisis response description. Easy never the action. Wah, tuan-tuan. Katakanlah ada 50 sumber. Macam mana kita nak cari satu-satu manually? So, notebook LM sebagai super briefcase, masukkan saja dan customize dalam prompt tu supaya dia hasilkan apa yang anda nak. Nikmat mana lagi yang ingin kau dustakan? So far okey ya? Kalau anda okey, tulis sikit di chat box anda. Okey, tulis sikit. Okey, kalau anda okey so far. Okey, Jaya Mumin. Okey, NSS. Okey. Okey, thank you very much. Ada yang contribute tadi, suggest tajuk-tajuk kan. InsyaAllah nanti kita ambil lah tajuk-tajuk anda tu bila kita di Cameron Highland. InsyaAllah, Pencahiran. Terima kasih ya atas respon anda. So, ini adalah data table. Kita, okey, infografik masih belum generate. Kita generate terus slide deck. Slide deck ni slide presentation berdasarkan maklumat yang kita beri. Kita klik slide deck. Kita boleh ambil dalam bahasa Melayu, boleh default atau lebih singkat, lebih ringkas. Kita nak buat presenter slides ataupun detail deck. Kita nak buat detail deck. Okay. So kita nak describe the slide deck that you want to create. Ini juga sama juga macam tadi. Macam tadi kita kata kita nak buat dalam format ataupun tema expressive artistic style ni, comic book pop art. Comic book pop art. Okay, comic book pop art. Okay, kita try. Comic book pop art. Storytelling. Tip. Cuba tengok. Kita minta dia generate. Tapi slide ni dia akan generate dalam masa 5 hingga 7 minit. Okey. Dah siap infografik tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Ada yang bertanya tadi kalau silapan ejaan. Salah satu cara lagi, anda download dan masukkan dalam Canva. Untuk Canva berbayar, anda boleh ambil satu fungsi namanya Grab Text. Boleh hidupkan, activate fungsi itu dan anda boleh ubah file teks mana yang silap, yang ada error, terus boleh ubah. Yang berbayar, Canva berbayar. Tengok. Ini comic book pop art. 5 bahasa cinta kunci komunikasi membangun anak. I know. Okay, tapi yang kita kata inspirasi by Coach Syahira tu dia tak keluar sini. Keluar tak? Tak keluar. Jadi kena buat sekali lagi. Dalam mungkin format lain kena tambah. Okay. AI ada ketikanya dia tak tepat dan anda kena semak dulu mungkin sebelum anda nak share. Semak dari segi ejaan, semak dari segi jalan cerita, semak dari segi konten sebenar yang anda ada supaya ia tidak kontradik dengan apa yang anda ada. Ini infografik. Mari kita tengok. Slide deck belum ada lagi. Report my video. Okey. Daripada bahan-bahan ini juga anda boleh buat podcast.
ini fokuskan kepada maklumat-maklumat berkaitan dengan tips bahasa cinta semasa krisis. So dia akan hanya ambil bahagian itu untuk buat podcast. Saya akan tunjuk contoh yang mana saya telah hasilkan, sebab kalau kita nak generate di sini dia akan ambil masa yang agak panjang, tapi sangat berbaloi tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita tengok, mari kita tengok ada tak yang saya dah buat dalam bentuk banyak sebenarnya saya buat. Crisis recovery methodology ada dia. Okay, mari kita tengok. Ada beberapa account lagi untuk saya buat. Okay. Ada soalan ke sementara tu? Tak ada yang tanya macam mana nak tahu sumber nak ambil kat mana. Sumber nak ambil mana tu macam tadi saya sebut, source ni anda boleh add source. Anda ada title misalnya, anda tak ada bahan lagi, masukkan just title. Macam kita title tadi kita masuk bahasa cinta dan sebagainya kan. Dia akan search tentang bahasa cinta dalam keibubapaan. Atau kalau anda dah ada maklumat, anda add source, anda boleh masuk je daripada website ataupun daripada anda upload daripada teks yang ada mungkin ada dalam bentuk teks saja, copy dan masuk teks saja. Itu pun anda boleh buat. Okey, mari saya tunjuk macam mana audio. Okey, ini audio dia. Okey, sekejap dia masih render. Masih bos. Okey, boleh dengar tak? Nanti kita tu kompas. AI ni dia cuma alat bantu je, pembantu kita. Ya, alat bantu. Boleh dengar tak? Nanti bos Bukan. Dan kalau kita abaikan pendekatan Boleh, aktif boleh. macam ni, ada risiko dia. Memanglah kerja mungkin siap lagi pantas. Okey, itu podcast berkaitan dengan Kompas Aktif, bahan yang saya ni. Kalau misalnya slide presentation nanti kita tengok, saya juga ada ini video daripada konten. Alright, let's tackle a really big question. Bahan dalam bahasa How Melayu. in the world do we Saya use minta these video incredible ni AI dihasilkan tools, dalam like bahasa ChatGPT without forgetting how to think for ourselves? Let's get right into it. You know, whenever people talk about AI, it really feels like it boils down to this one question. Is it our new best friend at work? This amazing part? Okey, itu yang saya maksudkan. Kalau kita menggunakan audio overview podcast, video overview adalah video explainer. Okay, slide deck ni masih belum selesai. Dia ambil 5 hingga 7 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tengok contoh slide deck yang saya hasilkan, ini adalah slide deck yang saya hasilkan. Kompas Aktif. Okey. Ini antara slide deck. Tengok tu. Tu dia. Okey, ada lagi slide deck yang saya hasilkan dalam bentuk ini pula. Ia memang less than 10 minutes tuan-tuan. Kalau konten kita banyak, takkan kita nak spend banyak masa macam dulu-dulu nak buat slide presentation kan 2-3 pagi tak tidur sampai ke pagi. At least tengok. Wow, okey. Siap buat mind mapping lagi dalam slide deck ni. Wah, tuan-tuan dan puan boleh lihat nanti dalam slide yang saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan. Ini adalah contoh-contoh slide presentation, ya. Yang paling penting kalau anda nak buat tema-tema tertentu dalam prompting tu, dalam prompt notebook tu, anda kena masukkan tema apa yang anda nak supaya ia terhasil tema yang anda nak dalam bentuk storytelling ke, dalam bentuk professional corporate ke, atau dalam bentuk komik ke dan sebagainya. Okay, tuan-tuan dan puan, untuk slide presentation ini adalah hasilnya. Anda boleh lihat nanti. Okey, mari kita tengok balik. Masih belum sedia lagi slide yang kita nak buat untuk bahasa cinta ni. Dan saya dah cover semua. Audio overview, video, mind map, reports, flashcard, quiz, infographic, slide deck and data table. Dalam slide presentation yang saya share, saya ada juga berikan contoh-contoh. Dan saya juga dalam slide presentation yang akan saya share beri terus tuan-tuan dan puan-puan bagaimana notebook LM ni boleh digunakan
untuk kita apply sebagai dalam konteks kita peranan sebagai trainer corporate. Anda ramai, saya percaya dalam ni ramai trainer, facilitator. Yang paling penting bukan hanya kita tahu tool, yang paling penting ialah bagaimana kita tahu applykan ilmu penggunaan tools tu dalam kerja kita supaya kita jadi 10 kali ganda lebih produktif dan cekap, pantas, progresif, kreatif berbanding kita dulu yang tak ada ilmu AI. Saya selalu sebut tuan-tuan dan puan, bila kita belajar ilmu AI ni, niat untuk belajar dah dapat satu kebaikan. Dua, nak share dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita nak inspire orang lain. Saya sedang berkata pada diri saya share dan saya nak inspire anda. Belajarlah AI, tuan-tuan dan puan. Tak ada pilihan dah sekarang. Bukanlah kita obses sangat dengan AI, tapi macam tak ada pilihan. Kalau siapa yang tak belajar, ketinggalan. Kawan kita diberi task yang sama, dia boleh hasilkan dalam masa 20 minit, kita hasil dalam 2 hari. Bayangkan, adakah kita nak kekal cara lama kita bekerja ataupun nak jadi macam kawan kita? Okay, so kena explore, kena belajar, tanya kawan-kawan, tanya orang yang pernah buat. Jangan lupa share. Bila kita dah tahu, kita share. Untuk setiap fungsi dalam Notebook LM tu, saya cuba masukkan apa aplikasinya sebagai trainer. Untuk video, macam mana trainer boleh guna mind map, macam mana trainer boleh guna mind mapping ni. Untuk reports, untuk flashcard, apa trainer boleh guna. Sebab ini sangat dekat dengan diri saya lah. Dan saya sampaikan daripada hati, mudah-mudahan sampai kepada hati anda dan anda akan jadi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sama-sama kita di bulan Ramadan ni niatkan untuk ilmu yang kita dapat supaya ilmu itu menjadi ilmu yang barokah dan menjadikan kita orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Saya berikan semua apa yang terpapar di skrin. Tak ada sembunyi-sembunyi. Semua anda dapat, semua anda ambil. Ada dengan syarat, satu janji saya mohon, habis saja sesi webinar ni, anda kekal masuk, tengok dalam masa 10 minit. Kalau anda tinggal, kemungkinan besar anda akan tinggal. Sebab busy kan. So janji pada diri anda, lepas sesi webinar, tengok sekali imbas untuk anda refresh balik apa yang telah dilalui. Sebab kita hanya ada 1 jam, sekarang 10.29. Ini adalah fungsi-fungsi yang Notebook LM boleh buat. Ingat, prosesnya kita kena supply maklumat dalam Notebook LM. Notebook LM akan proses dan dia proses ikut keinginan kita dalam format apa yang nak dihasilkan. Ada 9 format. Coach? Ya, stop. Dia macam ada 9 format. Lepas tu? Sekarang okey dah? Dah okey dah. Okey. So, saya sambung sikit lagi dalam 1-2 minit. Boleh apa, Syairah? Ya, sila. Saya nak tanya soalan ni sebenarnya. Sila. Okey. Dulu tak sampai 9. Dan sekarang dah 9. Free version pun dah enough, tuan-tuan dan puan. Anda boleh masuk 50 sumber maklumat free version. Okey. Dan saya akan berikan ini modul. Nak tak modul lah? Saya tak tidur dulu lah. Nak tak modul ni, tuan-tuan dan puan? Kalau nak, tulis nak. Okey. Saya akan berikan pautan dan QR code untuk anda akses terus kepada modul ini. Kalau nak, tulis nak. Bagus, Cahaya Mukmin ni laju betul lah. Uish, power. Coach, boleh ke kita tanya soalan ni? Tak, boleh. Saya bacakan soalan yang tertinggal ya. Okey, tadi kan saya ada tanya soalan yang baca soalan daripada peserta yang cakap pasal sources tu kan. Dia kata bukan sources tu memanglah dia ambil semua, tapi contohnya dia nak certain point je dalam sources tu. Macam mana nak tahu sources tu ambil point yang mana? Sebab dia nak buat, contohlah nak letak citation dalam assignment. Okey. Kalau boleh saya faham lah ya. Macam dalam satu jurnal lah. Yang ni yang saya faham lah. Dalam satu jurnal, bila kita nak cite, kita kena cite satu ayat dia. Saya rasa yang tu kot. Dalam prompt tu, misalnya kita klik report, okay, kita create briefing doc ni, okay, dalam describe the report that you want to create ni, masukkan arahan supaya setiap maklumat itu tunjukkan dari sumber mana. Baru ada nota kaki dia. Ada.
Okey. Selalunya yang kita buat, saya pun dulu macam tu, saya tak masukkan, saya tak customkan dari segi prompting ataupun description. Jadi kita akan biarkan Novo LM ni buat ikut dia lah kan. Tapi itu pun dah cukup bagus. Tapi bila masa berlalu, kita belajar, kita tengok contoh-contoh daripada guru-guru kita, yang paling penting dalam prompting tu, ini kita selalu belajar prompting dan ChatGPT, tapi dan notebook juga ada prompting dia supaya kita dapat hasilkan output yang kita nak. Sama macam infografik, kalau kita biarkan dia generate infografik, dia akan generate ikut suka dia. Tapi kalau kita masuk prompt yang lebih spesifik, tema dan sebagainya, warna dan sebagainya, dia akan ikut kita, insyaAllah. Okey. Okey. Soalan Alright. lagi. Okey, sekejap sebelum tu Syairah, saya klik ni presentation Dah slide siap deck dah siap. Okey. Giver Family Superpower. Wow. Dia. Adivira keluarga. Sebab kita Dah minta siap tadi dah. dalam bentuk komik kan. Dah boleh Okey, jual ni. Kalau dia terang. Saya nampak nak jual aja Okey, kan. Okey, katakanlah sekarang ni kita nak ubah sesuai tajuk Dulu tak boleh, tapi sekarang dah boleh. Bagus nak buat LM ni. Kita boleh edit. Kata Adivira keluarga menguasai 5 kuasa bahasa cinta. Isi rahsia menggabungkan psikologi hikmah kenabian. Wujud. Untuk kita tak mau kan? Kita tak mau ni. Kita klik. Ni sorry. Kita klik. Mana dia ni? Ni, edit ni. Revise ni. Takkan nak tulis hikmah kenabian. Kan? Kita kata kita kata delete info pada bahagian bawah. Kalau kita tulis delete kenabian boleh? Hikmah. Okey, delete kenabian. Boleh? Pada info pada bahagian bawah. Tambah display inspirasi oleh Coach Syahira. Okey, generate new deck. Tengok dia generate. Dia sedang generate new deck. Nanti kita tengok balik. Okey, sambung soalan tu Puan Syahira. Okey, tadi dia generate tu, dia bukan generate yang satu slide tu je. Dia generate semua. Dia akan generate semua dalam satu set yang baru. Okey. Soalan lagi tambahan Coach. Adakah semua features yang belajar hari ini ni available untuk free version atau Ya. boleh? Ya, semua free. Semua free. Yang berbezanya, kalau kita Google berbayar, kita boleh masukkan source lebih daripada 50. Untuk free version 50. Ini saya tak tambah, saya tunjuk je. Kalau nak, kita tambah lagi add source ni. Okey? Okey, Semua baik. free. Lepas tu ada yang Nak cakap prompt tu. ada yang cakap Coach ada nak share cara download. Betul ke? Okey, Ustaz. Okey, Saya pun now. tak perasan Saya beli cara suruh. download. Okey, now. Okey, slide presentation. Tengok. Bismillah. Tengok, tak ada. Dah tak ada kenabian tu. Nampak? Untuk membina keluarga kebal. Inspirasi oleh Coach Syahira. Tengok tu Coach. Okey, nak download. Klik. Download PowerPoint atau download PDF. Okey. So dalam PowerPoint pun boleh buat editing. Okey, 10.36 dah Puan Syahira. Ya, betul. Kita dah selesai. Saya berikan modul ini kepada anda. Okey, silakan. Sedikit summary. Ingat 3 proses dalam Novo LM. Masukkan maklumat, bagi Novo LM proses dan hasilkan dalam output. Ada 9 jenis output. Gunalah tuan-tuan, free version pun guna, explore tuan-tuan ya, untuk pelbagai tujuan. So saya berikan kepada anda modul ni. Anda boleh screenshot, anda boleh cuba tengok selepas ni. Ambil masa tengok melalui laptop anda dalam 10 minit, insyaAllah. Saya ucap terima kasih. Mohon maaf zahir batin kalau ada tersilap kata-kata. Kita mengharapkan anda menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Salam Ramadan, the second half of Ramadan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi, insyaAllah. Kalau bukan
Okey, baik. Kembali kepada Puan Syahira. Terima kasih. Tu pakat tu wish terima kasih kepada coach semua dekat Facebook pun ada yang cakap nak nyata ni. So alhamdulillah coach dah share tadi apa QR tadi so anda boleh ambil download terus daripada situ. Dia guru AI dia lain sikit. Kalau trainer-trainer lain share dengan kami kan. Kalau trainer AI dia laju. Dia cara dia laju sikit. Okey, so ya jadi kesimpulan yang saya boleh buat untuk hari ni bila kita belajar tools ni dia membantu kita, betul coach? Tapi dalam masa yang sama kena belajarlah nak tulis arahan tu dengan betul. Kalau tak mesin ni alat anda tidak belajar, machine learning kan. Tools anda tak belajar nanti. So kita kena saling improve lah. Nak improve lagi nanti bila kami buka kelas untuk AI ni, notebook LM tu pakai daftar lah. Begitu. Okey, coach dah boleh stop share. Okey, thank you semua untuk jangan keluar lagi yang dalam Zoom.